Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan kajian kami bertajuk penghayatan etika dalam menggunakan teknologi dalam kalangan mahasiswa. Dalam era digital kini, teknologi menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam kalangan mahasiswa. Tetapi penggunaan teknologi tanpa kesedaran etika boleh membawa kepada pelbagai masalah. Penghayatan etika dalam konteks ini bermaksud kesedaran dan kefahaman tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, bertanggungjawab serta menghormati privasi dan hak orang lain ketika menggunakan teknologi. Tetapi masih terdapat mahasiswa yang menyalahgunakan teknologi seperti plagiarisme, penyebaran maklumat palsu, ketagihan media sosial dan juga penyalahgunaan data peribadi. Hal ini bukan sahaja menjejaskan integriti akademik, malah mencerminkan tahap kesedaran etika digital yang masih rendah dalam kalangan mahasiswa. Oleh itu, kami juga berharap dari kajian ini dapat menyumbang kepada usaha melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga tinggi nilai moralnya demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Baiklah, kita teruskan pula kepada objektif kajian. Yang pertama, membincangkan konsep penghayatan etika dalam penggunaan teknologi bagi kalangan mahasiswa. Yang kedua, menyenaraikan kepentingan penghayatan etika dalam penggunaan teknologi di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, menghuraikan cabaran-cabaran bagi mengekalkan penghayatan etika dalam penggunaan teknologi terhadap mahasiswa. Yang keempat, menganalisis kesan dan impak penghayatan etika dalam penggunaan teknologi di kalangan mahasiswa. Yang kelima, memperincikan langkah-langkah menghayati etika dalam penggunaan teknologi kalangan mahasiswa. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Data diambil daripada artikel, jurnal, laporan dan laman web rasmi. Pemilihan dokumen fokus kepada kebolehpercayaan dan kesesuaian dengan isu etika teknologi. Kaedah analisis yang digunakan ialah analisis kandungan berdasarkan tema seperti tanggungjawab, kejujuran, privasi dan keselamatan data. Fokus utama kajian adalah tingkah laku etika digital serta kesan penggunaan tanpa etika di media sosial. Seterusnya ialah kajian literatur. Bagi konsep penghayatan etika dalam penggunaan teknologi dalam kalangan mahasiswa, teknologi memudahkan tugas harian dan meningkatkan kecekapan kerja. Selain itu, multimedia mempertingkatkan keberkesanan dan interaktiviti dalam pengajaran selaras abad ke-21. Penghayatan etika juga melibatkan pemahaman dan penerapan nilai moral dalam penggunaan teknologi. Salah guna teknologi seperti menyebar berita palsu boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat. Selain itu, pelajar perlu mengamalkan kejujuran untuk mengelak plagiarism dan hasilkan kerja yang asli. Kes plagiarism meningkat semasa pandemik disebabkan pembelajaran dalam talian dan tekanan. Seterusnya, etika teknologi penting untuk melahirkan mahasiswa yang celik digital yang berintegriti. Akhirnya, nilai seperti amanah, kejujuran, privasi dan keadilan memastikan penggunaan teknologi secara positif. Seterusnya, cabaran. Mahasiswa menghadapi pelbagai cabaran dalam menghayati etika semasa menggunakan teknologi secara harian. Yang pertama, kedagihan teknologi dan media sosial. Penggunaan berlebihan media sosial menjejaskan fokus dan etika mahasiswa. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya dan norma sosial. Mahasiswa mudah terikut tingkah laku tidak beretika akibat tekanan daripada rakan sebaya. Ketiga, kelemahan dalam pendidikan etika digital. Kekurangan pendedahan formal menyebabkan pelajar tidak memahami etika digital. Seterusnya, kita akan teruskan dengan kepentingan etika dalam penggunaan teknologi. Terdapat 3 kepentingan utama etika dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, mengelakkan plagiarisme daripada berlaku. Yang kedua, menjaga privasi dan keselamatan data. Dan yang ketiga, mengelakkan ketagihan dalam penggunaan teknologi. Kepentingan yang pertama iaitu mengelakkan plagiarisme daripada berlaku. Semasa proses menyediakan kajian kes atau tugasan yang diberikan, kebanyakan pelajar perlu untuk memilih sendiri tajuk dan topik yang ingin dibahaskan dalam tugasan tersebut. Pada tahun 2025 ini khususnya, telah banyak kajian yang tersedia di aplikasi atau web teknologi seperti Google Scholar, Scripd dan lain-lain. Sekiranya pelajar tersebut tidak mengaplikasikan etika semasa pengumpulan informasi kajian, besar kemungkinan pelajar tersebut akan hanya meniru apa yang telah dibentangkan oleh pelajar sebelum ini. Hasilnya, tugasan yang dilakukan tidak mempunyai keaslian dan pelajar tidak dapat menggunakan kajian tersebut sebagai ilmu yang boleh digunakan kelak.
Kepentingan yang kedua ialah menjaga privasi dan keselamatan data. Di dalam sistem universiti, contohnya di UKM sendiri, pelajar telah diberikan email yang boleh digunakan sepanjang menjadi mahasiswa di UKM setiap seorang. Email ini dibina menggunakan nombor matriks pelajar tersebut. Penggunaan laman web UKM Folio dan SMP Web juga turut menggunakan nombor matriks pelajar sebagai ID pengguna. Ini menunjukkan betapa pentingnya nombor matriks itu kerana bertindak menyimpan segala privasi dan data setiap seorang pelajar. Tanpa pelaksanaan etika, sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada senarai nombor matriks ini boleh sewenang-wenangnya mengganggu privasi pelajar dan menggunakannya untuk perkara yang tidak sepatutnya. Hasilnya, keselamatan, privasi data serta penggunaan teknologi ini berada dalam keadaan bahaya. Kepentingan yang terakhir ialah mengelakkan ketagihan dalam penggunaan teknologi. Dasar WhatsApp ini, teknologi yang boleh membantu pelajar sepanjang sesi pembelajaran telah bertumbuh dari hari ke hari. Teknologi yang dimaksudkan contohnya seperti ChatGPT, Quillbot dan lain-lain. Oleh itu, terdapat segelintir pelajar yang semakin mengharapkan penggunaan teknologi ini 100% dalam pelaksanaan tugasan mahupun ketika menjawab peperiksaan. Hasilnya, mereka tidak belajar kerana mengetahui sebaik sahaja mereka melayari laman web tersebut, jawapan bagi setiap yang diingini mereka sudah terbentang luas untuk mereka ambil dan gunakan. Namun begitu, tidak dapat dicantas lagi bahawa penggunaan teknologi ini amat bagus bagi memudahkan urusan para mahasiswa. Namun, ia tidak boleh bertindak sebagai alasan yang membolehkan pelajar menggunakannya sesuka hati tanpa pengawalan. Ini kerana sikap ini mungkin tidak memberi kesan kepada mereka sekarang, ia kemungkinan besar akan menyukarkan hidup mereka semasa sudah bekerja kelak. Yang seterusnya adalah kesan penghayatan etika dalam menggunakan teknologi dalam kalangan mahasiswa. Terdapat dua kesan, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, untuk kesan positif, penghayatan etika dalam kalangan mahasiswa membawa banyak kesan positif. Pertama, ia boleh membantu membentuk budaya akademik yang sihat, di mana mahasiswa mengelakkan plagiarisme dan juga menyiapkan tugasan dengan usaha sendiri. Kedua, mahasiswa yang beretika lebih cermat dalam memilih sumber maklumat dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau propaganda dalam talian. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara beretika mengelakkan interaksi yang sopan di media sosial, menjaga tata tusila digital serta mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan saling menghormati. Selain itu, kesedaran terhadap keselamatan cyber akan mendorong mahasiswa melindungi data peribadi mereka daripada ancaman seperti penggodaman atau penipuan dalam talian. Kesemua ini memperkukuh pembangunan sosial mahasiswa sebagai individu berilmu dan juga bermoral. Sebaliknya, pengabaian etika dalam penggunaan teknologi boleh membawa kesan yang membimbangkan. Antara kesan utama ialah peningkatan kes salah laku akademik seperti meniru tugasan, membeli esei secara dalam talian atau berkongsi jawapan semasa peperiksaan secara tidak sah. Selain itu, terdapat pelajar menyalahgunakan platform digital untuk tujuan negatif seperti menyebarkan fitnah, memalukan orang lain atau menyertai aktiviti budi cyber. Ketagihan media sosial dan permainan dalam talian juga boleh berlaku apabila teknologi digunakan secara berlebihan tanpa kawalan, sekaligus menjejaskan prestasi akademik dan juga kesihatan mental. Tambahan pula, mahasiswa yang tidak mengamalkan etika berisiko tinggi terlibat dalam jenayah cyber seperti mencuri identiti atau menyebarkan bahan lucah sama ada secara tidak sengaja atau tidak. Oleh itu, pengabaian terhadap etika teknologi bukan sahaja menjejaskan individu tetapi juga keselamatan dan keharmonian masyarakat digital. Berdasarkan analisis kajian literatur, terdapat 3 kepentingan utama penghayatan etika. Yang pertama, mengelakkan plagiarisme. Yang kedua, menjaga privasi dan keselamatan data peribadi. Yang ketiga, mengelakkan ketagihan teknologi seperti bergantung sepenuhnya kepada ChatGPT. Namun, mahasiswa menghadapi 3 cabaran utama. Pertama, ketagihan media sosial yang mengganggu tumpuan dan menimbulkan masalah kesihatan mental. Kedua, pengaruh rakan sebaya yang mendorong tingkah laku tidak beretika. Yang ketiga, kekurangan pendidikan etika digital yang formal di dalam silibus. Penghayatan etika yang baik membentuk budaya akademik sihat, interaksi yang sopan dan pemilihan sumber yang cermat. Sebaliknya, pengabaian etika menyebabkan salah laku akademik, buli cyber dan ketagihan yang menjejaskan prestasi. Seterusnya, langkah-langkah menghayati etika dalam penggunaan teknologi. Pertama, dari segi pendidikan dan kesedaran digital, pihak universiti boleh menganjurkan seminar atau kursus berkaitan etika teknologi serta memberi pendedahan tentang kesan buruk seperti plagiat, jenayah cyber dan penyebaran maklumat palsu. Kedua, kita perlu mengamalkan kesantunan berbahasa semasa berkomunikasi. Gunakan bahasa yang sopan kerana kata-kata mencerminkan peribadi dan imej kita sebagai mahasiswa. Akhir sekali, menghormati privasi dan hak individu lain. Kita mesti bijak menjaga maklumat peribadi serta tidak menceroboh privasi orang lain. Di Malaysia, JPDPM, Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, memainkan peranan penting memastikan pematuhan akta berkaitan perlindungan data. Kesimpulannya, penghayatan etika dalam penggunaan teknologi membantu mahasiswa menjadi pengguna digital yang bertanggungjawab dan berintegriti. Oleh itu, pendidikan dan kesedaran etika digital amat penting dalam membentuk sosial mahasiswa.